Pernah tak kita terfikir macam mana sebenarnya sempadan negara kita Malaysia dilakarkan? Tahun 1963, itulah tahun penentunya. Satu tahun di mana cita-cita besar, rundingan yang sengit dan cabaran yang getir akhirnya melahirkan sebuah negara baharu. Jom kita imbas kembali kisah bersejarah ini. Bagaimana Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan juga Singapura bersatu untuk membentuk Malaysia. Okey, perjalanan kita akan melalui beberapa fasa penting. Kita akan mulakan dengan gagasan awalnya, kemudian kita lihat perjanjian yang menjadi blueprint negara, kita harungi cabaran dan tentangan yang dihadapi, kita saksikan detik kelahiran Malaysia dan akhir sekali, kita renungkan apa maknanya semua ni untuk kita hari ini. Semuanya bermula dengan satu idea. Satu idea yang boleh dikatakan cukup berani pada waktu itu. Bayangkan nak menyatukan wilayah-wilayah yang sangat berbeza, Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura di bawah satu payung, satu negara yang berdaulat. Tujuannya, secara asasnya, untuk wujudkan satu kuasa politik baru yang lebih kukuh, sebuah persekutuan yang kita kenal hari ini sebagai Malaysia. Ini bukan sekadar nak gabungkan wilayah tau, tapi ia satu langkah strategik yang bakal mengubah peta geopolitik di Asia Tenggara. Setiap idea yang besar mestilah perlukan satu pelan tindakan yang mantap kan? Dan untuk Malaysia, pelan tindakan itu dimeterai jauh di London. Inilah yang menjadi asas perundangan bagi sebuah negara yang bakal lahir. Dan di London lah kita nampak kelibat Tunku Abdul Rahman, arkitek utama di sebalik semua ni. Dia berada betul-betul di pusat rundingan, berhempas pulas untuk memuktamadkan syarat-syarat yang akan menentukan nasib jutaan rakyat. Dan inilah tarikh keramatnya. 9 Julai 1963, secara rasminya, di atas kertas, impian untuk menubuhkan Malaysia dah selangkah menjadi nyata dengan termeterainya Perjanjian Malaysia atau MA63. Apa yang penting kita faham, ini bukanlah satu pengambil alihan. Tak, Perjanjian Malaysia 1963 ni adalah satu perkongsian yang dirunding dengan sangat teliti. Ia mengiktiraf kedaulatan, ia bagi hak-hak istimewa dan autonomi tertentu kepada Sarawak dan Sabah, dan ia pastikan perwakilan yang adil di Parlimen. Inilah jaminan bahawa identiti dan kepentingan setiap wilayah akan sentiasa dilindungi. Tapi, jangan sangka semuanya berjalan lancar. Laluan nak tubuhkan negara ni penuh dengan halangan. Persekutuan yang baru nak dibentuk ni berdepan dengan tentangan yang bukan calang-calang dari dalam dan juga dari luar. Ada pihak yang menuduh pembentukan Malaysia ni cumalah satu bentuk penjajahan baru. Jadi untuk sahkan hasrat sebenar rakyat, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB hantar satu misi khas. Misi ni nak pastikan sendiri, betul ke rakyat Sarawak dan Sabah setuju untuk sertai Malaysia? Proses inilah yang menyebabkan tarikh asal pengisytiharan iaitu 31 Ogos terpaksa ditangguhkan. Cabaran paling besar datangnya dari jiran terdekat kita, Indonesia. Di bawah pimpinan Soekarno, mereka melancarkan dasar konfrontasi. Slogannya, cukup mengerunkan, ganyang Malaysia. Ini satu penentangan terbuka yang betul-betul mengancam kewujudan negara kita yang belum pun lahir sepenuhnya. Dan bantahan politik tu tak lama, ia bertukar jadi konflik bersenjata. Tentera Indonesia mula lancarkan serangan gerila di Sarawak dan mereka bahkan mendarat sampai ke Johor. Semangat dan keazaman negara kita yang baru nak bernafas ni terus diuji dengan begitu hebat. Kalau kita tengok balik arsip zaman tu, keratan akhbar, dokumen-dokumen sulit kerajaan memang terasa ketegangannya. Ini bukan lagi sekadar krisis diplomatik biasa, tapi dah jadi satu pertempuran perisikan dan ketenteraan yang berisiko sangat tinggi. Tapi, di sebalik semua cabaran dan ancaman tu, hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Hari di mana Malaysia secara rasminya dilahirkan ke dunia. Inilah tarikh keramat yang akan terpahat selamanya dalam sejarah negara sebagai Hari Malaysia. Dan yang menariknya, pengisytiharan ini bukan cuma berlaku di satu tempat. Ia diraihkan serentak di Kuala Lumpur, di Sarawak dan di Sabah. Satu simbolik yang sangat kuat yang menunjukkan satu permulaan yang bersepadu. Di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur, jantung persekutuan, Yang di-Pertuan Agong sendiri membacakan watika pengisytiharan. Satu detik bersejarah yang disaksikan oleh para pemimpin dan ribuan rakyat jelata. Dan pada masa yang sama, jauh di Kuching, upacara yang serupa berlangsung mengesahkan kedudukan Sarawak sebagai rakan kongsi dalam negara baru yang bernama Malaysia. Semua ni berlaku lebih 6 dekad yang lalu. Tapi, kenapa kisah ni masih penting untuk kita faham hari ini? Apakah legasi yang diwariskan kepada generasi kita? Untuk kita betul-betul hargai apa yang kita ada hari ini, kita kena tanya diri kita, apakah pengajaran paling besar daripada kisah pembentukan Malaysia ni?
Kisah penubuhan Malaysia ni mengajar kita sesuatu yang amat berharga. Ia perlukan wawasan untuk berani membayangkan sebuah negara bersatu, ia perlukan rundingan untuk menghormati setiap perbezaan dan ia perlukan perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan. Perpaduan dan kebebasan ni, ia tak datang bergolek. Ia perlu dibina dan dipertahankan. Para pemimpin terdahulu telah tinggalkan satu amanah yang sangat besar untuk kita, sebuah negara yang dibina atas pengorbanan mereka. Kisah Malaysia tak tamat pada tahun 1963. Tidak, ia terus ditulis setiap hari oleh kita semua. Tanggungjawab untuk menjunjung dan melindungi legasi ini kini terletak di bahu generasi kita.